Korang dah ada Canon R50 tapi gambar korang tak cukup terang, pakai this one. Flash Godox IT32. Compact, kecil, ringan, boleh terus masuk ke Canon R50 guys tanpa menggunakan adapter. Korang just plug in saja dekat kamera korang, screw sahaja guys. Kita try ambil gambar guna Flash Godox IT32 dekat Canon R50. Nampak guys, bila korang pakai Flash Godox, gambar korang akan nampak lagi cantik, lagi sharp. Dekat sini dia ada screen and korang boleh touch screen. Dekat sini pun dia ada lampu yang korang boleh control. Korang boleh tilt dia punya flash, rotate macam ni pun boleh. Tak. Kalau korang guna dekat Canon R50, make sure korang pilih adapter this one. Dia nak pasang dia magnetic. Okay guys, so kalau korang nak Flash Godox IT32 macam yang aku pakai ni, korang boleh terus tekan dekat back kuning dekat bawah selagi stok masih ada.